Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua penonton TV PSS, saya Alia. Dan saya Fatia. Selamat datang ke Stars TV. Suasana di sekolah hari ini memang sangat happening ke Fatia, dengan dekorasi tropika dalam warna-warni dan senyuman semua warga sekolah. Betul tu Alia, tetapi penghargaan guru tetap bermakna. Guru-guru tetap menjadi tunjang utama dalam mendidik kita walaupun dalam suasana ceria dan santai seperti ini. Sekarang kita bersama Ustazah Hasdiza. Ustazah, apakah kenangan paling manis Ustazah sepanjang Ustazah menjadi seorang pendidik? Assalamualaikum, terima kasih. Baik, sepanjang pengalaman sepanjang 26 tahun dah berkhidmat dalam pendidikan, pengalaman yang tidak dapat dilupakan ialah bersama dengan murid-murid dan juga guru-guru ketika menyambut perayaan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Itulah pengalaman yang manis. Terima kasih Cikgu. Aina, berikan satu ucapan sempena Hari Guru hari ini. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Saya sayang Cikgu. We can do this together. Bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. Terima kasih Cikgu kerana sentiasa mengajar kami tanpa jemu. Selamat Hari Guru kepada semua pendidik di Malaysia. Saya Alia dan saya Fatia. Jumpa lagi di TV PSS. Mahalo dan selamat Hari Guru.